bang. Ya kak. Kat sini boleh trade in phone tak? Boleh? Kau ingat nak trade in phone ni lah. Kau dah tahu ni? Weh, Phone asal? lama. Sebab hari tu aku beli ingat nak test power tak power. Tapi biasa je. Biasalah. Ya. Kalau kau trade in ni, kau nak ambil phone apa kak? Nak ambil brand Realme. Yang tahan lasak. Skrin cantik. Bateri besar. Semua lah. Ush, banyak cakap kau je kak. Oh, semesti lah kena ni main. Oh, kalau ni tu kak, ni. Aku ada model Realme ni. Realme 15 Pro. Realme 15 Pro. Semua yang kau nak tu dalam ni. Oh, semua yang saya nak ada ambil. Bukti? Bukti. Okey. Screen dia dah pakai AMOLED curve screen dah. AMOLED curve AMOLED curve 144 Hz. 144 ni. Lepas tu bateri pun besar. Kenapa ni? Bateri 7,000 kau. 7,000. Sangat ni. 80 watt fast charging. Lepas tu dia pun tahan lasak ni. Ya ke dah lasak? Tak ada tulis pun? Tak ada tulis sini. Dia ada dalam website. Dia ada IP69 kata ada resistant. Paling penting nampak ni kamera. Kamera 50MP Sony OIS kamera. Dia pakai Sony kamera. Pakai Sony kamera. Memang lawa. Chipset Snapdragon Siap padu lah. Ni kalau beli ni tak ada free gift. Harga 2,000 tak ada free gift. Apa pula tak ada? Ada. Kalau macam kau beli ni kau dapat free gift. Dapat kau dapat ni sekali. Ambil kau. Tumbler sekali. Ada harga free gift ke tak? Ini kita bagi free. Kau beli dengan phone kau dapat free je benda ni. Dapat tumbler dapat tumbler sekali. Tengok bintang 5 dia nak bagi. Kita orang je bagi. Boleh lah bang, proceed lah. Proceed Oh lajunya Ini yang pun lama. Betul pun lama. So kena upgrade, kena tambah berapa? Alah kau tambah sikit je lah kak. Tambah sikit Tambah sikit boleh lah. Boleh Okey ni payment kau nak bayar macam mana ni? Nak bayar pakai kad. Pakai kad dah. Kaya lah macam ni kak. Kalau macam tu kak kita settle counter terus lah kak. Okay.